sebab dia memperlekehkan bidang-bidang ilmu yang mungkin dia sendiri tak familiar with. Dan as a so-called influencer, so-called pempengaruh, mungkin dia ada follower dia yang akan terpengaruh dan tak payah apply lah. Kalau mungkin memang dah ada minat tarian, teater ataupun meskom sendiri, tak payah apply lah sebab dia ni kata benda ni bodoh ataupun tak mahu kelihatan bodoh dan sebagainya. Jadi ia upsetting lah bagi saya, sebab untuk makluman semua, kursus meskom ni nak masuk bukan mudah. Kursus meskom ni nak masuk, dia kena interview. Dia adalah kursus seperti psikologi, kena interview. Medik, vet, farmasi, dia adalah kursus yang mana you memang kalau nak buat, you kena letak top 4 dalam pilihan UPU tu. Kalau tak dipanggil untuk temuduga. Lepas tu letak top 4 dan akan melalui saringan pemilihan pula sama ada layak untuk ditemuduga atau tidak. Jadi kalau dah layak ditemuduga, tak semestinya dipilih. Lepas tu barulah proses temuduga dan pemilihan dilakukan. So, kalau nak kata untuk kursus meskom ni adalah siapa-siapa pun boleh buat. No, everybody boleh buat. Sebab proses pemilihan untuk menjadi pelajar sendiri pun dah satu saringan yang agak ketat.